Ini dam bola goal moment. Tengok gol atau tidak. Macam ada peluang untuk mungkin gol, kita akan rakam. Okey, macam ni. 1 2. Bukan. Tak gol tak. Okey, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sikit lagi. Okey. Goal moment yang tak berjaya. Okey, Lokman pula. Clearance. Ni dah bagus. 3 orang ni dah ada potensi untuk skor lah. Cuma kena transfer bola ke situ lah. 1 boleh ha. 1 2 3 4 5. Okey, 3 tu boleh clear jauh. Cantik lah. 3 boleh pass sampai 2 tu. Apa, change side. Betul ni sini. Ni okey, betul bola. Itu jadi Ni 1. Lepas tu ni 2 3 4 5 6 6 7 8. Oh, kalau ni skor lah. Ni gol. So kalau saya jalan tempat lane tak perasan, biarlah gol. So saya tak nak kena bolos, saya kena buat something lah. So nak buat something. So lepas balik lah. 1 2. Habis 1 2 3 4 5 6 7 8. So change side. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8. Boleh 8 1 boleh. Boleh tendang 1 je sekeliling. Ni okey. Tendang ke atas, nak tendang mana? 7. Oh, satu jalan. 7 naik atas 1. Ni 8. 8. Ni letak sini. Ni stop kat bola yang first. Ada lagi satu giliran kan? So kena guna orang lain pula. Dia tak boleh orang yang sama. Orang lain, kalau letak orang lain habis Habis. Ha? Ataupun nak biak pun tak apa. Ataupun nak block lagi, tutup gawang termula. Saya merah kan. Macam mana? Ni tadi kat sini Ni sini. Ni boleh clear. 1 2 3 4. Clear mana? Oh, ni cantik, boleh masuk celah ni. 6. Oh, cantik tu. Oh, masuk celah. 8 okey. So saya try. 1 2 3 4 maksimum. Goal moment ni. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gol. Nampak dia pressure orang ni, tersilap step, habis gol. Okey, cuba lagi. Alamak, terlepas peluang untuk memenangi 100 lah. RM10 ataupun 1,000 sen. Okey, peserta seterusnya. Let's go. Habis, jom kita rehat. Nantikan next tournament di surau dan masjid seterusnya. Kita beramal di masjid sambil beriadah. Panas-panas pun kita boleh main bola kat sini.